Okay geng, untuk player-player haruan kat luar sana yang suka gameplay CNR, Catch and Release aku rasa korang kena amalkan lah cara ni. Sebab kita dah seronok, kadang-kadang ikan luka tu kita tak tahu macam mana ikan tu boleh survive ataupun tak. So kebiasaannya ada dua tempat yang ikan tu boleh mati ataupun mati cepat. Kalau kena bahagian belakang ni tak ada masalah. Tapi kalau player haruan yang suka CNR, kena mata ataupun kena lubang hidung dia ni, dua benda ni akan buat haruan cepat mati. Kalau kena mata, saiz macam ni, 1 kilo ke atas, ada kemungkinan dia boleh survive lah 50-50. Tapi kalau kena yang saiz bawah daripada 500 gram, kena mata dia akan mati. Confirm dia akan mati. Okay gang, seronok-seronok juga CNR ni. Tapi kalau dah kena mata ataupun kena lubang hidung haruan tu kan, seloknya korang bawa balik lah. Tak nak makan, tak nak potong pun, korang jual lah kat mana-mana kedai, okay? Tak ada paksaan, just share pendapat je. Kita pulang kat diri masing-masing. So aku nak sambung balik lah cari haruan gorgon ni. Yang ni 1 kilo je ni, tak puas lagi.